Bila kita dah ada kebun ni, memang selalu jugalah duk mesyur rumput kat sana. Yang tak bestnya lepas kita mesyur rumput tu, baju kita, kasut boot, memang penuh dengan rumput. Jadi, aku ada beli benda ni. Apron ni bukan macam yang apron untuk masak tu. Tapi dia punya material tu agak tebal juga lah. So, sesuai lah untuk mesyur rumput, untuk para tukang gunting rambut. So, dekat sini dia ada poket. So, boleh lah letak gunting ataupun handphone masa kita mesyur rumput tu. Tinggi aku 172 cm. Dia punya saiz dia memang ngam-ngam untuk aku. Yang mana yang rendah sikit tu, apa boleh ikat lagi dekat bahagian atas tu untuk pendekkan dia. Dia punya material dia berat macam ni. Nice lah. Tak ada lah terselak bila kena tiup angin. Lepas tu dia punya material belah dalam dia lembut macam ni. Memang sedap pakai lah. Macam ni lah keadaan dia bila kita guna masa kita mesyur rumput. Selalunya yang jadi masalah dekat aku bila aku mesyur rumput ni, rumput yang dah kena potong tu, dia masuk dekat dalam kasut boot aku. Kadang-kadang tu dia melekat dekat stokin. So dia rasa macam kena cucuk jarum. Kena berhentilah pula untuk bersihkan stokin kita tu. Jadi buang masa. Bila dah ada apron ni, cepat kerja. Kalau ada yang nak beli apron ni, boleh klik je link dekat atas tu, beli je kat situ. InsyaAllah harga dia memang murah. Hari tu masa aku beli harga dia RM12 lebih je. Okey lah guys, aku nak sambung mesyur rumput sampai habis. Kita jumpa lagi. Bye bye.